Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Pelbagai ganjaran yang istimewa dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya buat orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Antara keistimewaan tersebut termasuklah pembebasan daripada api neraka. Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila malam pertama bulan Ramadan menjelang, segala syaitan dan jin yang degil dibelenggu dan gerbang neraka ditutup dengan rapat tanpa dibuka sama sekali. Gerbang syurga pula dibuka seluas-luasnya tanpa ditutup sama sekali. Ada malaikat yang menyuruh, wahai pemburu kebaikan, datanglah. Wahai pemburu kejahatan, berhentilah. Dan Allah mempunyai hak untuk membebaskan sesiapa daripada neraka yang ditentukan pada setiap malam. Saudara penonton yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan sekadar sebagai bulan pembebasan daripada api neraka. Malahan, ibadah puasa itu sendiri sebenarnya menjadi pelindung daripada api neraka jika dilakukan dengan betul dan ikhlas. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, puasa itu menjadi perisai dan tembok kukuh yang melindungi seseorang daripada api neraka. Namun kita perlu faham dan tahu bahawa ibadah puasa yang menjadi pelindung daripada api neraka ialah puasa yang dilakukan ikhlas kerana Allah dan juga kerana mengikut syariatnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa seharian di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya daripada api neraka sejauh tempoh 70 tahun. Maksud berpuasa di jalan Allah ialah berpuasa dengan ikhlas kerana Allah dan mengikut syariatnya. Manakala maksud Allah menjauhkan orang yang berpuasa sebegitu daripada neraka dalam tempoh sejauh 70 tahun, untuk menunjukkan bahawa orang yang berpuasa itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Malah, dia tidak akan melihat neraka, apatah lagi memasukinya. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memadailah 3 hadis yang saya sebutkan tadi sebagai dalil betapa istimewanya ibadah puasa pada bulan Ramadan yang menjadi sebab pembebasan daripada api neraka. Maka sewajarnya kita sebagai orang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, sewajarnya lah kita menjaga segala kewajipan, syarat, rukun dan adab puasa agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang dibebaskan dan diselamatkan daripada api neraka. Saudara sedang penonton, saya akhiri dengan pesanan daripada Nabi SAW berkaitan perkara yang kita patut lakukan sebanyak-banyaknya sepanjang bulan Ramadan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawa antara pesanan Nabi SAW yang bermaksud, oleh hal yang demikian, perbanyakkanlah 4 amalan pada bulan Ramadan. 2 amalan yang untuk meraih keredaan Allah dan 2 amalan lagi yang sememangnya kamu sangat perlukan. 2 amalan yang meraih keredaan Allah ialah kamu mengucap syahadah dan beristighfar, manakala 2 amalan yang kamu perlukan ialah memohon supaya dimasukkan ke dalam syurga dan dilindungi daripada api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.